Seorang anggota polis berpangkat korporal maut akibat dirempuh dan digilis sebuah kenderaan SUV mewah jenis Lexus dinaiki 4 penjenayah di Taman Golf Alostar pada Khamis. Takkan seorang anggota polis yang cuba menghalang suspek kes pecah rumah berakhir tragedi apabila dia maut dirempuh penjenayah itu semalam. Segelintir masyarakat boleh tuduh polis ni kaki rasuah, polis tu makan suap. Namun, ramai lagi anggota polis yang sanggup berkorban jiwa dan nyawa mereka demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Demi masyarakat, mereka kehilangan nyawa. Walaupun hakikatnya gaji mereka tidaklah seberapa. Anak kehilangan ayah, isteri kehilangan suami, ibu bapa kehilangan anak mereka. Demi negara, nyawa menjadi galang gantinya. Ikuti kisah ini. Ni kereta budak yang sama tu. Kenapa? Bagi polis lah, bagi polis tu. Jangan usik lah cicik pun. Pada 7 Ogos 2025, negara dikejutkan dengan kejadian tragis melibatkan seorang anggota polis, Korporal Muhammad Hafizul Izham Mazlan, 35 tahun. Beliau merupakan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah. Ketika itu, beliau sedang menjalankan tugas memburu kumpulan penjenayah kes pecah rumah di Alostar, Kedah. Namun, operasi tersebut berakhir dengan tragedi apabila beliau maut dirempuh kenderaan suspek. Kejadian berlaku kira-kira jam 3.30 petang di hadapan sebuah rumah bernombor 2809L, Taman Golf Alostar. Polis menerima maklumat orang awam mengenai aktiviti mencurigakan melibatkan sekumpulan lelaki. Pasukan JSJ IPK Kedah dikerahkan untuk membuat serbuan bagi menahan suspek-suspek yang dipercayai aktif dalam kegiatan pecah rumah. Kenderaan utility sukan jenis Lexus digunakan kumpulan penjenayah terbabit. Ketika operasi dijalankan, suspek yang menyedari kehadiran polis bertindak agresif. Mereka cuba melarikan diri dengan memecut kenderaan. Dalam insiden tersebut, Korporal Muhammad Hafizul Izham dilanggar oleh kenderaan suspek. Hentaman kuat itu mengakibatkan beliau cedera parah. Rakan setugas segera mendapatkan bantuan kecemasan, namun arwah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden itu mencetuskan panik kepada penduduk setempat. Orang awam yang berada berhampiran menyaksikan bagaimana suspek sanggup bertindak melulu demi melarikan diri. Polis berjaya menahan seorang suspek di lokasi, manakala 3 lagi suspek melarikan diri dengan kenderaan sama. Operasi memburu dilancarkan segera di sekitar Alostar dan kawasan bersempadan. Suspek rupanya tengah melakukan pecah rumah dan cuba angkat peti besi. Jadi yang di depan ni anggota saya ni Korporal 15 tahun servis, baru keluar kereta dia langgar terus. Depan kat kereta langgar dan inyek sehingga meninggal. Hasil tindakan pantas pihak polis, ketiga-tiga suspek berjaya diberkas tidak lama selepas kejadian. Mereka ditahan di kawasan Kepala Batas Kedah. Siasatan awal mendapati keempat-empat mereka berusia antara 24 hingga 26 tahun. Kesemua suspek dipercayai aktif dalam kumpulan pecah rumah yang bergerak di utara Semenanjung. Kenderaan Lexus yang digunakan juga didapati menggunakan nombor pendaftaran palsu. Pihak polis turut mendedahkan bahawa salah seorang daripada mereka dipercayai ketua kumpulan berusia 26 tahun mempunyai 77 rekod jenayah lampau. Rekod-rekod tersebut melibatkan kes pecah rumah, curi kereta dan dadah. Fakta ini menimbulkan persoalan bagaimana individu yang rekod sebanyak itu masih bebas berkeliaran. Keadaan itu sekaligus menimbulkan kemarahan orang ramai. Sementara itu, jenazah Korporal Muhammad Hafizul Izham dibawa ke Hospital Sultanah Bahia SSB bagi proses bedah siasat. Pada malam yang sama, jenazah dibawa ke kampung halamannya di Kampung Pak Kanjeng Setiu, Terengganu. Suasana pilu menyelubungi kampung tersebut apabila arwah disambut oleh ahli keluarga dan penduduk kampung. Ibu bapa dan isteri beliau tidak dapat menahan kesedihan melihat kepulangan anak dan suami dalam keadaan tidak bernyawa.
Arwah meninggalkan seorang balu, Nur Azhanis Muhammad Yusof, serta 3 anak lelaki iaitu Muhammad Akil Naufal 11 tahun, Muhammad Aman Nazran 9 tahun dan Muhammad Afiq Nazim 4 tahun. Menurut isterinya, mereka telah mendirikan rumah tangga selama lebih 12 tahun. Kehilangan ini amat dirasai oleh seluruh keluarga, terutama anak-anak yang masih kecil. Bagi Nur Azhanis, dia tekad untuk terus kuat demi membesarkan anak-anak mereka. Di balik sama dia lainnya. Dia tak cakap banyak. Sekali dia cakap banyak kot lah. Dia pergi rumah anak baik. Anak dengar kata. Dia tak pernah lama. Jenazah anggota polis yang maut dirempuh kenderaan dinaiki perompak dalam insiden pecah rumah di Alor Star, Kedah semalam. Selamat dikebumikan di kampung halamannya siang tadi. Jenazah Allahyarham Korporal Muhammad Hafizul Izham Mazlan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Putrajaya, Setiu Terengganu kira-kira jam 10.30 pagi. Ahli keluarga arwah berharap agar keadilan ditegakkan secepat mungkin bagi mereka. Hukuman paling berat harus dijatuhkan kepada semua suspek yang terlibat. Anak-anak arwah masih kecil untuk memahami sepenuhnya kehilangan bapa mereka. Namun, mereka dididik supaya bangga dengan jasa besar ayah yang gugur ketika menjalankan tugas. Sementara itu, 4 suspek terbabit direman 7 hari bermula hari ini. Ia bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, pada 25 Ogos 2025, keempat-empat suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Alor Star. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan ke atas. Muhammad Badri Muhammad Azami 24 tahun, Muhammad Hafiz Kazali 26 tahun, Badri Iman Abdul Nasir 25 tahun dan Muhammad Saifuan Muhammad Nur 34 tahun dibacakan di hadapan Magistrate Eliana Ismail. Kesemua mereka berasal dari Johor Bahru. Mereka dituduh membunuh Korporal Muhammad Hafizul Izham di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Keempat-empat tertuduh hanya mengangguk tanda faham tanpa membuat sebarang pengakuan. Selain itu, mereka juga akan berdepan siasatan di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana melakukan pecah rumah. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari. Pihak mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin terhadap kesemua tertuduh. Kes ditetapkan untuk sebutan semula bagi melengkapkan laporan forensik dan dokumen berkaitan. Maklumat lanjut mendedahkan bahawa kumpulan ini dipercayai bergerak aktif di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Mereka dipercayai terlibat dalam beberapa siri pecah rumah yang dilaporkan sebelum ini. Keberanian mereka melawan polis memperlihatkan tahap jenayah terancang yang cukup serius. Insiden ini memberi tamparan besar terhadap tahap jenayah yang semakin berani di negara ini. Siasatan lanjut menunjukkan kumpulan suspek ini turut dikaitkan dengan beberapa kes jenayah lain. Rekod lampau yang begitu banyak, khususnya 77 kes membabitkan salah seorang suspek, menimbulkan persoalan mengenai kelemahan sistem pemantauan. Bagaimana seorang penjenayah dengan rekod sebanyak itu masih mampu bergerak bebas. Mereka yang bersalah harus dihukum dengan hukuman yang berat dan sewajarnya. Dari selatan ke utara semata-mata ingin melakukan jenayah. Akhirnya anggota keselamatan menjadi korban. Penjenayah-penjenayah ini harus membayar dengan nyawa di tali gantung. Mereka telah menyebabkan anak-anak kecil menjadi yatim piatu sekelip mata. Jangan bazirkan duit pembayar cukai demi membela penjenayah sebegini di dalam penjara. Hapuskan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Korporal Muhammad Hafizul Izham Mazlan dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah.